saya dah balik Malaysia, saya kata aku dah boring lah kelab-kelab rakyat dekat Jepun Jepun semua ni. Rindu nak balik Malaysia. Masuk kelab dekat Penang. Tengah mabuk kat masa tu. Dia telefon saya. Saya boleh telefon saya tak angkat sebab saya tahu dia kalau dia call saya mesti nak ajak saya keluar 3 hari. Tapi satu hari tu saya tengah mabuk. Saya dekat Penang, dia telefon saya tengah mabuk. Dia kata, "Jai, kita ada keluar 3 hari dekat Langkawi. Jadi kalau Jai ada masa tu jom kita keluar 3 hari." Saya kata tak apalah, saya pergi kali ni. Saya pergi lah. Sampai sana kita dah rambut kat sana ni dah potong ni. Dia rambut saya panjang. Belok dengan rantai dengan semua. Saya kata tak nak keluar 3 hari ni. Pergi pula seorang. Dia suruh saya pergi lah. Saya pergi seorang. Pergi seorang sampai kat JT tu semua orang. Saya nampak semua pakai jubah putih semua. Macam ni lah. Asal ramai semua ni. Kita dengan kasut Nike, SB Down semua pergi. Pergi bukan nak pergi keluar 3 hari. Pergi macam nak berjalan. Tapi saya sampai kat JT tu lah. Orang sambut, "Assalamualaikum Jai, Assalamualaikum Jai." Kita selain lah. Saya sampai dekat masjid Bukit Malut tu. Saam punya time. Saya tengah duduk lepak-lepak duduk sini. Abang Alip tu suap saya makan. Tu hancur tu hati saya. Keras-keras jiwa ni kan. Dulu tak pernah lagi orang suap aku makan ni. Dia suap saya makan. Kat situ lah saya rasa macam lah. Sepanjang saya 3 hari tu kat sana, tak ada seorang pun tanya saya pergi rambut. Tak ada seorang pun tanya saya pergi pakaian pun semua tak ada. Semua tanya bagi tazkiyah sebab kita first time. Sangka baik orang tinggi ya. Itu yang terus keluar. Bukan Alip ni. Yes, Abang Alip. Ni lah tazkiyah saya. Pakai handphone je bang. Ya. Korea lah Alip. Memang real, dia memang Saya keluar first time 40 hari kat Langkawi. Real lah Alip. Abang Alip, dia tazkiyah saya pakai handphone. Tapi sana geng-geng banyak, geng-geng beach ball kan. Balik Alip, Malaysia balik. lu memang kalkun real lah Alip. Balik Malaysia balik. Lu memang real Alip. Pasal abang bersama 3 hari sana. Ya. Ni, Saya KL. sebab hidayat awak fikir umat, hari ni sahabat kita dah sampai kat sini tengok Alip. No. Assalamualaikum bang. Salam, apa abang? Siap, alhamdulillah bang. Ya.